dulu hafal Quran ke, macam mana kita nak tahu sejarah mak ayah kita dulu, kita boleh buat apa? Temu bual dengan mak ayah kita. Sebab kita nak mengetahui apa? Sejarah kita. Itu kaedah temu bual melalui kaedah lisan. Seperti kata, kaedah lisan merupakan proses mendapatkan proses dapatkan maklumat melalui temu bual. Kalau nak kaji tentang diri awak macam mana, tanya mak ayah awak. Kalau kita nak tanya tentang kemerdekaan, kita tanya dengan tokoh-tokoh ataupun kata apa yang berkaitan, tokoh-tokoh yang terlibat, iaitu para juridnya, pejuang kemerdekaan dan sebagainya. Mereka akan memberi maklumat tersebut melalui temu bual. Okey, baik. Kaedah lisan ni ada 3. Tahap pertama persediaan, yang kedua rakaman, yang ketiga proses rakaman. Cikgu tak nak pergi dalam-dalam, cuma cikgu nak bagi tahu, kita hanya tahu cukup untuk kita tahu sekadar yang kita faham, kita tak akan pergi ke dalam-dalam. Okey, baik. Lagi satu kaedah apa? Satu bertulis, yang kedua lisan, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ada gambar orang ni. Fosil ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Arkeologi. Terima kasih Nur Syaimah. Kenapa cikgu suruh awak tulis, awak bagi emotikon supaya takut awak tertidur. Kalau awak berinteraksi dengan saya tu kiranya awak dengarlah. Dengarlah, saya ni takut saya ni apa bercakap sorang-sorang. Dia jadi macam ayat yang ada gigi tu. Okey, baik. Kaedahnya apa? Iaitu kaedah arkeologi. Saya tengok gigi pun dah takut dah. Arkeologi. Okey, baik. 2 minggu lepas saya ada bagi teka-teki tak? Ada tak saya bagi teka-teki? Kalau nak teka-teki bagi tahu. Siapa mengantuk tu, cikgu saya nak teka-teki, kita teka-teki dulu. Teka-teki ni dia mencerdaskan minda kita berfikir. Dan macam semua tak berminat ya, okey kita terus belajar je lah ya. Okey, baik. Kaedah arkeologi, kaedah kita bercakap dengan benda yang dah mati. Benda yang tak ada, benda yang dah mati, benda yang dalam kubur. Macam tu. Saya dah terkejut dah. Okey, baik. Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan semua nampak secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Maksudnya bahan yang ada beratus-ratus tahun. Sebab itu kita kata bahan-bahan sejarah ini seolah-olah berkomunikasi. Kan? Seolah menceritakan sesuatu. Walaupun barang ni lama, mayat ni lama, bangunan ni lama, tapi bila kita kaji, dia seolah-olah bercakap dengan kita, memberi tahu sesuatu pada kita, iaitu peristiwa yang sudah berlaku. Itu yang kita kata bukti-bukti sejarah secara ekologi ni dan sebagainya, dia macam seolah-olah berterusan, berbual dengan kita, berkomunikasi dengan kita secara berterusan. Mungkin kita akan ada maklumat yang terbaru, dia akan memberikan sudut pandang yang terbaru. Okey, baik. Jadinya kaedah ekologi merupakan kaedah digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah apa? Pertama, ekologi melalui kaedah iaitu cari gali. Okey, cari gali atau bahasa yang menyusahkan kita sikit adalah ekskavasi. Wallah, saya pun nak sebut pun dah berbelit lidah lah. Ekskavasi termasuk fosil, tembika, bahan logam dan binaan. Barang-barang ni bercakap ke? Dia tak bercakap. Tetapi bahan-bahan ini dia boleh seolah-olah memberi kita tahu sesuatu. Kan? Memberi kita tahu sesuatu. Kan, bila kita dapat tahu barang tu begini, bila dapat tahu tarikhnya, ini bahan untuk apa, dia akan menjadi satu gambaran. Kawasan itu maju ke, tak maju ke, ataupun ini bahan perdagangan ke, ataupun bahan logam ni berkaitan dengan urusan politik ke dan sebagainya. Jadi bahan-bahan arkeologi ini ialah bahan-bahan yang diguna kaedah
cari, gali. Cari, gali, cari. Atau ekskavasi. Okey, baik. Sebagai warga Malaysia yang cinta akan negara, sewajarnya kita memelihara tapak ekologi. Usaha penyelidikan dan langkah pengiktirafan pertubuhan ini pertubuhan UNESCO. Siapa pernah dengar nama PBB? Pertubuhan dunia kita namakan PBB. Salah satu agensi bawah PBB adalah UNESCO. Siapa ingat? Dulu siapa suruh kita cucuk vaksin? Siapa ingat tak? Kenapa kita kena cucuk vaksin? Ada satu pertubuhan tu namanya tu. Dia ada gambar apa? Gambar macam ular tu. Siapa ingat? Ke tak tahu? Masa kena dunia ni, satu dunia suruh cucuk vaksin. Siapa yang suruh? Kalau awak tengok dulu, dia ada namanya, ada sekarang tengah fikir WHO. WHO. Nanti awak cari. WHO ni agensi bawah PBB. Dia berkaitan dengan kesihatan. Dia yang suruh kita cucuk vaksin masa COVID dulu. Okey, baik. Saya tak nak bagi jauh. Okey, baik. Tengok ni aktiviti cari gali di tapak penemuan. Perancangan grid sebelum ekskavasi setiap petak ini prosesnya nak. Tak apa. Kita nak tahu sepintas lalu je, kita tak nak mendalam. Okey, cuba nak kenalkan awak. Okey. Kemudian dibawa ke makmal dan kemudian mereka buat proses. Sebab tu digunakan teknologi. Kata proses cari gali tu, apa bahan yang kita dapat tu, dia akan bawa proses kepada makmal untuk secara saintifik. Kita nak tahu apa dia, bila tarikhnya tu. Kan, bila tarikhnya benda tu wujud, dia ada pengkatalogan, penganalisian bagi mendapatkan maklumat tentang suatu artifak. Ini jelah biasalah bawa air, dalam gua dan sebagainya, kita carilah sebagai bukti. Okey. Okay. Saya cuba tunjuklah. Sebagai maklumat. Yang penting tu 3 perkara tu. Kaedah penyelidikan. Yang pertama sekali secara bertulis. Bertulis kita tengok dokumentasi secara bertulis yang kalau zaman dulu dipahat dan sebagainya, di dinding, di batu, di daun dan sebagainya. Kemudian kaedah yang kedua ialah kaedah secara lisan. Temu bual, kita temu bual dengan orang untuk mendapatkan maklumat. Yang ketiga melalui arkeologi ataupun gali cari untuk mendapatkan maklumat. Okey, baik. Ada apa nak tanya ke? Macam makin lama makin serius, makin lama makin susah. Kan? Dia macam itulah. Mana ada orang makin lama makin umurnya umur makin pendek lah, tapi bertambah umurnya lah. Kalau belajar pun makin dewasa makin susah. Kan, itu biasalah tu. Jadinya kita kena hadapi bersama-sama lah. Macam mana nak bersenang? Dia kena buat latihan untuk mengukuhkan kefahaman. Okey, saya teruskan. Okey, baik. Kita patah balik. Kita iaitu sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku, peristiwa yang sudah berlaku dan benar-benar berlaku dan kita memerlukan bukti. Tapi walaupun ada bukti, kita akan dapat tafsiran yang berbeza. Kan? Contoh, kakak baca Quran, betul? Kakak baca Quran, kakak tengok Quran, abang kakak tengok Quran, kita ada apa? Terjemahan. Terjemahan sama. Tetapi buku tafsir berbeza tak? Banyak tak buku tafsirnya? Siapa tahu? Tafsir Quran, siapa tahu? Boleh sebut tak? Ada siapa tahu tak? Quran satu je, tapi tafsirannya berbeza. Terjemahan pun satu je. Terjemahan Quran satu, terjemahan satu je, tetapi tafsirannya berbeza. Macam juga sejarah. Walaupun peristiwa yang sama, bukti yang sama, perkara yang sudah berlaku, tetapi kita lihat ada tafsiran, sudut pandang yang
yang berbeza. Okey, baik, kita tengok. Dia kata apa? Tafsiran sejarah bererti menerangkan suatu, mengulas suatu sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Mesti kalau kita kata tafsirannya yang berbeza, mestilah sudut pandang yang berbeza. Sudut yang berbeza. Tafsiran suatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan. Contohnya, perbezaan disebabkan pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, tujuan penulisan. Walau bagaimanapun penafsiran dan penerangan yang objektif atau tepat menjadi matlamat utama seorang sejarawan. Okey, baik. Contoh. Saya telah bagi contoh ni lah. 2 minggu lepas kita pernah bincang tentang apa? Kakak abang kita pernah bincang pasal apa? Kita pernah bincang pasal apa dia? Iaitu mat kilau. Kan? Kita mat kilau. Saya tanya balik, boleh tulis balik. Siapa yang pernah tengok cerita mat kilau? Tulis balik. Kita nak habis kelas ni. Siapa ada boleh bantu? Tulis balik. Ataupun siapa tak pernah tengok? Senang. Ada siapa pernah tengok cerita mat kilau? Pernah? Okey, baik. Tak pernah. Oh, Azim Hakimi tak pernah ya. Okey, pernah. Okey, baik. Jadinya pada pandangan awak, kan, pada pandangan awak tengok cerita tu. Kan. Mat kilau tu dia orang jahat ke orang baik? Tulis. Siapa yang pernah tengok? Orang baik. Dia pejuang betul? Dipejuang, dia orang baik, dia pahlawan. Terima kasih Alia. Dia pahlawan betul. Itu pada pandangan kita. Pada pandangan kita. Tapi pada pandangan masa tu British yang jahat. Tapi pandangan British pada masa tu mereka berkuasa. Dia kata mat kilau ni ataupun ahli sejarah yang lain ni sebagai apa? Sebagai orang jahat, pemberontak. Nampak tak? Peristiwa yang sama mempunyai pandangan yang berbeza. Kan? Pemberontak. Terima kasih Alia. Jadinya kita anggap iaitu Tok Janggut, Datuk Muhammad, siapa lagi yang kita tahu? Mat Kilau, Tok Gajah, ulama-ulama dulu ni yang menentang British ini sebagai pahlawan. Rentap, oh ni betul-betul dah pernah belajar ni. Rentap, Syarif Masahur, Dul Said. Ya. Kalau kita nak sebut ramai lah. Mereka ini semua pejuang. Untuk negara kita. Sebab kita dijajah. Penjahat ni jahat. Tetapi bila benda peristiwa yang sama ditulis oleh British dan Barat, tapi mereka menunjukkan bahawa golongan-golongan yang kita sebut sebagai pemberontak. Cuma yang Cikgu nak sampaikan ialah suatu peristiwa itu mempunyai apa? Sudut tafsiran pandangan yang berbeza. Itu kata secara kepentingan tafsiran sejarah ialah iaitu kita ini nak kena belajar banyak perkara. Jangan kita tertumpu hanya contoh kita baca sejarah British tulis, oh ini Mat Kilau, Syarif Masahur, Tok Janggut, semua ni jahat. Tak boleh. Kita kena kaji, kita kena, sebab apa sudut pandang itu kita raikan, tapi cuma kita nak pakai sudut pandang yang betul. Okey, terima kasih pada yang respon. Okey, baik, kita nak dekat habis dah ni. Kejap ya. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Ni tajuk las ni kakak abang. Tajuk las ni nampak ke apa yang saya share? Nampak? Okey, saya minta lagi 10 minit boleh 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 lah ya. Boleh tak kita habis pukul 5? Boleh ke kita habis sampai pukul 5? Boleh. Boleh Amelia? Awak seorang je lah. Cikgu nak habis pukul 4.10 je. Manalah Rat sampai pukul 5. Siapa nak dengar cikgu cakap ni? Aku cakap je. Amelia ya? Amelia seorang je lah ya. Sampai pukul 5. Cikgu 10 minit je. Boleh Cikgu ambil 10 minit. Okey. Baik. Kita dah lengkapkan dalam sejarah ini
apa yang cikgu nak cakap ialah cikgu nak kenalkan kamu pada sejarah. Mesti kena tahu dulu. Sejarah ni tentang apa? Pertama,